Saya adalah mangsa Along yang pada mulanya pinjaman hanyalah 2,000. And then bila tiba masa saya nak buat bayaran balik, bayaran tertunggak. And then saya dapat offer dari nombor yang baru, iaitu sama juga Along juga. Saya pun membuat pinjaman baru lagi, bersambung pula dengan Along yang seterusnya, sehinggalah saya terjerat dengan Along sebanyak 16 orang. And then jumlah pinjaman saya sampai mencecah 28,000, and saya telah pun membayar sebanyak 25,400. Tak lama kemudian saya jumpa Raja Email melalui TikTok, and dia dah bantu saya untuk selesaikan masalah ini. Cara dia menyelesaikan masalah adalah membantu kita untuk draft report, and then dia akan follow up dengan polis. So pihak polis tak mengambil tindakan ataupun memanjangkan report saya ke bahagian BSJK. And then saya membuat report kedua melalui bantuan Raja Email. Dia membantu saya untuk draft report, and then barulah saya dapat perhatian daripada IO. Sebelum ni saya tak dapat. And then tapi atas bantuan Raja Email saya dah mendapat perhatian daripada IO. Pegawai pun mengambil statement saya. Pinjaman pada pihak Along wajib dibayar. Dan dia juga meminta saya untuk tidak berurusan dengan Raja Email. Tetapi saya menolak. Dia pun bertanyakan pada saya, adakah saya ingin meminta tolong dari pihak polis ataupun Raja Email. So saya pun berkata saya ingin meminta tolong dari Raja Email, kerana dari start report saya buat, saya tidak dapat perhatian daripada pihak polis. Yang membantu saya hanyalah Raja Email. Tetapi bila saya dah berjumpa dengan Raja Email, saya mula rasa hilang ketakutan dan mula rasa kuat balik, mendapat semangat, kerana dia bantu saya untuk menyelesaikan saya punya kes. Dan sekarang apabila Raja Email sudah masuk campur, polis dah mula ambil tindakan. Dan hari ini saya sudah mendapat call dari pihak Along untuk tarik report dan kes dianggap selesai. Dan saya tidak perlu lagi membayar duit apa-apa lagi. Dan Along juga menawarkan imbuhan untuk saya sekiranya saya menarik report semula. Okey, sesiapa yang menghadapi masalah sama seperti saya, terjerat dengan Along, bolehlah hubungi Raja Email melalui TikTok. InsyaAllah, Raja Email akan membantu sehingga kes selesai. Dia juga boleh bantu kita untuk jadi berani, jangan takut, emosi akan stabil. Terima kasih Raja Email sebab dah membantu saya untuk selesaikan kes Along ni, sehinggalah sekarang saya dah hidup tenang kembali.